Hai, saya Dr. Haripriya. Saya dari Jabatan Perubatan Hospital Utama Apollo, Greens Road. Hari ini saya akan bercakap dengan anda tentang vaksinasi dewasa. Mengapa vaksinasi dewasa itu penting? Vaksinasi dewasa pertama sekali mencegah kematian, mereka mencegah kemasukan ke hospital dan juga mengurangkan beban kos penjagaan kesihatan negara. Jadi mari kita mulakan dengan vaksin selasema. Vaksin selasema adalah sesuatu yang kita semua sebagai orang dewasa perlu ambil setiap tahun, terutamanya sekitar musim luruh. Jadi mungkin dari bulan Ogos hingga September adalah musim yang sesuai untuk kita semua mengambil suntikan vaksin selasema tahunan. Dan terutamanya bagi mereka yang berumur, yang menghidap diabetes, yang mempunyai asma, COPD. Semua keadaan tersebut wajib mengambil vaksin selasema. Kemudian, apakah vaksin lain yang perlu diambil? Jadi kita juga perlu mengambil vaksin hepatitis B, terutamanya jika kita terdedah kepada risiko tercucuk jarum. Vaksin MMR dan vaksin cacar air juga penting kerana ia turut membantu. Apabila anda semakin berumur dan mendapat cacar air, ia boleh pertama menyebabkan kecacatan kosmetik dan juga boleh membawa maut jika anda mempunyai sistem imun yang lemah. Jadi STUI adalah sesuatu yang boleh kita elakkan hanya dengan mengambil vaksin. Dan kini kita mempunyai vaksin pneumokokal. Terdapat dua jenis vaksin yang mana sekali lagi, jika anda menghidap asma, COPD atau berada dalam keadaan imunokompromi, anda sepatutnya mengambilnya untuk mencegah pneumonia pneumokokal. Dan terdapat vaksin baru untuk kayap yang dipanggil vaksin Shingrix yang sepatutnya diambil oleh semua orang dewasa berumur lebih 65 tahun. Jadi kamu sila pastikan anda mengambil suntikan vaksin anda. Sila berjumpa dengan doktor anda dan saya menantikan untuk berjumpa anda semua bagi membantu anda dengan vaksinasi anda.